Di video kali ini, kami ingin membicarakan tentang apakah faktor sebenar yang mempengaruhi penurunan harga telur di pasaran Malaysia. Selamat menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari. Selamat datang ke channel Azuri Farm. Kami harap saudara-saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kerana saya sejak beberapa hari ini saya tidak sihat lah. Sebab itulah saya dah agak lama lah tidak upload konten di YouTube. Sehingga keadaan badan saya tu sampai saya kehilangan suara. Jadi harap di konten kali ini saudara-saudari dapatlah mendengar suara saya. Okey, saudara-saudari, di video kali ini saya nak kongsikan kepada saudara-saudari tentang keadaan situasi semasa yang dihadapi di negara kita ini, di mana harga telur telah turun secara mendadak, ya. Seperti kita tengok di pasaran, seperti yang dimaklumkan oleh Persatuan Peternak-Peternak Malaysia, yang mana mereka memaklumkan harga telur yang berada di pasaran ini tidak dapat menampung kos yang telah mereka keluarkan untuk sebiji telur. Apa yang mereka katakan adalah kos untuk sebiji telur itu adalah 38 sen, tetapi untuk grade D dijual pada harga 16 sen sahaja. Jadi situasi ini adalah sangat-sangat merisaukan peternak-peternak, lebih-lebih lagi peternak-peternak ayam penelur yang mengeluarkan dengan skala yang besar. Jadi bila perkara ini berlaku dengan berpanjangan, dia akan amat merisaukan mereka lah, kerana mereka tidak sanggup untuk menanggung kos yang mereka telah hadapi. Kita perlu tengok antara faktor-faktor kenapa harga sesebuah barang itu boleh naik atau turun. Okey. Antara faktor yang pertama adalah supply dan demand harga sesuatu barang. Dan faktor kedua adalah harga untuk membuat sesuatu barang itu. Jika pengeluaran ataupun supply sesuatu barang itu adalah amat tinggi, tetapi demand atau permintaan adalah kurang, jadi ini adalah memainkan peranan terhadap naik di sesuatu tempat. Mungkin ada faktor global, seperti sebagai contoh yang kita sedang cerita sekarang ni adalah telur, ya. Bila telur ni, mungkin harga tu akan naik bila kos dedak itu naik, seperti apa yang berlaku pada COVID sebelum ini, di mana harga telur telah naik mendadak kerana harga makanan dedak seperti jagung dan soya harganya telah naik melambung. Jadi harga telur pun akan turut naik melambung. Tetapi berbeza untuk kali ini, untuk situasi yang sekarang yang kita telah hadapi ini, di mana saya lihat harga dedak di pasaran masih sama saja. Harga dedak untuk 50 kilo satu beg, biasa saya beli harganya dalam RM130. Jadi tiada penurunan harga pada harga dedak. Jadi di situ kita boleh lihat faktor yang kedua itu tidak mempengaruhi pada harga telur. So apa yang berlaku pada situasi sekarang adalah faktor yang pertama, iaitu supply, iaitu pengeluaran telur terlampau banyak, dan demand mungkin sedikit berkurang. Ini yang antara faktor yang mempengaruhi harga telur yang kita hadapi sekarang, yang terlampau murah, ya. Kita boleh lihat di pasaran untuk harga untuk grade D, kita boleh dapat sekitar RM5.80 sahaja untuk satu papan.
dan grade C sekitar RM6.50. Itu harga adalah sangat-sangat murah, sangat-sangat mampu milik untuk pengguna-pengguna untuk mendapatkan bekalan telur. Jadi kita kena kaji kenapa berlaku lambakan telur di pasaran. Kenapa pengeluaran telur tiba-tiba menjadi banyak sehingga berlakunya krisis telur, harga telur yang sangat murah ni. Hal ini berlaku kerana pada tahun 2022, kerajaan telah menghentikan pengeksport telur ke luar negara bagi memfokuskan pengeluaran telur di dalam negara sahaja. Kerana pada waktu itu, pada waktu selepas Covid itu, kita dapati harga telur telah naik mendadak kerana pengeluaran telur di dalam negara tidak banyak. Oleh sebab itu, kerajaan pada waktu itu telah mengambil langkah untuk menghentikan ekspor telur ke luar negara. Malaysia, untuk makluman saudara-saudari, adalah pengekspor terbesar di Singapura dan Hong Kong. Jadi apabila negara-negara yang sebelum ini telah mengimport telur daripada negara kita seperti Singapura dan Hong Kong sudah tidak dapat lagi menerima telur daripada negara kita, mereka mula beralih arah ke negara lain. Seperti Hong Kong telah beralih arah kepada negara China yang menawarkan harga yang lebih murah. Manakala Singapura pula telah beralih arah kepada Turki dan Thailand dan juga Indonesia. Jadi apabila negara kita sudah mula membenarkan untuk mengeksport telur ke luar negara semula, kita dapati negara-negara yang sebelum ini kita eksport, antara ekspor yang terbesar di negara-negara tersebut mula mengurangkan, sudah tidak ambil banyak lagi telur daripada negara kita. Sebagai contoh, Singapura yang sebelum ini kita memegang import terbesar di negara Singapura itu iaitu 90%, tetapi sudah turun mendadak sehingga ke 60% sahaja. Jadi seperti yang saudara-saudari tahu, telur ini adalah bukan barang yang tiada tarikh luput. Telur ni dia cuma bertahan sehingga sebulan sahaja. Jadi perkara inilah yang telah berlaku yang menyebabkan terjadinya lambakan telur di dalam pasaran, sehingga harga telur adalah sangat murah. Saya cuba ingin berlaku adil di dalam video ini, adil kepada pengguna dan kepada peternak, kerana apabila berlaku situasi seperti ini, ia adalah amat merisaukan kita semua lah sebenarnya. Untuk pengguna mungkin sedikit lega untuk sekarang, jadi mereka boleh menikmati harga telur yang lebih murah. Tetapi mereka dapat merasai harga telur yang murah ini mungkin sehingga satu bulan ke hadapan sahaja, kerana harga telur akan mula naik selepas itu. Faktor ini adalah kerana peternak-peternak mana yang tidak mampu lagi menanggung kos akan mula menghentikan peternakan ayam telur mereka. Jadi apabila supply itu sudah berkurangan, harga telur akan mula naik sedikit demi sedikit. Tetapi mengikut apa bacaan saya, persatuan-persatuan peternak ayam ini sudah mula menggesa kerajaan supaya mencari negara yang boleh terima telur daripada negara kita ini, kerana mereka sudah tidak mampu lagi menanggung kos. Jadi apabila ada peternak yang mula berhentikan peternakan ayam telur mereka, kerajaan pula mula mengeksport telur ke negara yang lain pula. Jadi kedua-dua faktor ini akan menyebabkan supply negara kita ni akan berkurangan. Jadi harga telur mula akan naik mendadak. Hal ini sebenarnya berlaku kepada peternak-peternak, terutama peternak-peternak di kalangan peternak seperti kami ini yang mengusahakan ayam-ayam penelur, akan merasai kesan yang telah kita hadapi di negara ini sekarang. Sebagai contoh apa yang telah alami kepada pelanggan saya, iaitu customer saya yang sebelum ini telah membeli ayam telur daripada saya, mula merasa resah apabila harga telur terlampau sangat murah. Jadi mereka tidak sanggup untuk menanggung kos yang terlalu tinggi.
Jadi apa yang saya boleh nasihatkan kepada peternak supaya mengurangkan kos, supaya bersabar sedikit, kerana ini mungkin memakan masa 1 hingga 2 bulan. Kerana kerajaan akan, insya-Allah kerajaan akan mencari penyelesaian bagi menangani masalah yang telah dihadapi oleh negara kita ini. InsyaAllah kita akan dapati harga telur akan mula stabil. Jika peternak terus menghentikan peternakan ayam telur mereka, ia akan lebih memburukkan keadaan dan akan berlaku kenaikan harga telur yang terlampau tinggi. Jadi diharap perkongsian saya kali ini dapat melegakan sedikit kegusaran yang dihadapi oleh peternak-peternak dan sedikit memberi info kepada pengguna tentang apa yang telah dihadapi oleh negara kita ini. Jadi jika saudara-saudari merasakan konten saya pada kali ini menarik, silalah tekan subscribe kerana banyak lagi video yang saya akan kongsikan kepada saudara-saudari tentang ternakan. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian saya kali ini. Sehingga kita berjumpa di episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat menternak.